Salam Arena Pahlawan, terbahak kau. Selepas 2 minggu tanpa penyingkiran, panggung musikal lawak Superstar 5 semakin memanas. Minggu lalu kita saksikan Roda terus mendominasi dengan lawak gangster roman dan pengunduran dramatik Ieda Moin dari Putih minggu ini dengan tema Ibu Negara dan kehadiran legenda Saiful Apek sebagai juri jemputan. Siapa yang akan terus maju dan siapa pula pahlawan pertama yang akan tewas di medan Empayar? Minggu 3 menyaksikan 9 kumpulan berentap membawa kita ke ibu kota dunia. Namun, seperti biasa, ada yang cemerlang. Ada yang perlu pulang. Kumpulan-kumpulan yang berada di zon merah kali ini memerlukan perhatian serius dari juri. Kumpulan lompat atau Jozon kelihatan bergelut dengan tema Ibu Negara minggu ini. Kadang-kadang konsep terlalu besar memakan diri, lawak yang melirit tanpa punchline yang kuat menyebabkan mereka berada di kedudukan terbawah. Adakah salah satu daripada mereka akan menjadi kumpulan pertama yang mengucapkan selamat tinggal? Dan kini, detik yang mendebarkan. Selepas juri membuat keputusan dan undian penonton dikira, tibalah masa untuk kita umumkan kumpulan pertama yang tersingkir dari MLS 5. Semangat pahlawan mana yang terpaksa ditamatkan di pentas Clash of Empire? Kumpulan yang menduduki tangga terbawah dan terpaksa meninggalkan persaingan adalah kumpulan Psycho. Itulah persembahan dan keputusan MLS 5 minggu 3. Beritahu saya di ruangan komen, adakah kumpulan kegemaran anda selamat? Jangan lupa like, subscribe dan share video ini. Jumpa lagi minggu hadapan untuk liputan minggu 4 dengan cabaran yang lebih gila.